Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Broken Chain Brotherhood. Okay guys, kita dah lama tak buat podcast So sebelum tu saya nak memperkenalkan tim baru kita dalam edisi podcast ni. Sebelum tu saya nak kenalkan dulu sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mr. Komeng daripada Brotherhood, Broken Chain Brotherhood. Mantap. Oh yeah, kita punya hashtag. Trademark kita. Hashtag kita kami tak select. Okay guys, saya adalah salah satu ahli baru yang mana kita nak comebackkan balik kita punya podcast. Podcast kita terutamanya hari tuju kita untuk pengalaman-pengalaman bikers kita, dan ada juga podcast yang orang kata pengalaman-pengalaman hidup lah dalam diri. Betul bang Betul. Dan comeback kita kali ni kita akan buka 2 platform. Kalau nak tahu platform seterusnya, nak platform apa yang kita buka, kena tunggu part-part yang kita akan wawarkan akan datang insya-Allah. Okey. Seterusnya kita akan terus pada sahabat kita juga, player fighter kita dalam Brotherhood kita, Broken Chain bang Kanda Di, sila Di. Okey, nama diberi Muhammad Faiz. Ahli-ahli dalam grup ni panggil saya Faiz Arsik lah, sebab jentera yang pertama saya jentera Arsik, Baka 2013. Faiz. Okay, Faiz adalah player baru dalam Broken Chain Brotherhood. Ya betul. Boleh tak cerita dengan abang sikit apa yang Faiz minat tentang membuatkan Faiz minat lah tentang Broken Chain Brotherhood? Okey, satu perkara yang membuatkan saya tertarik lah tentang Broken Chain Brotherhood ni adalah tagline dia, hashtag kami tak select. Itu yang saya nak sebenarnya, sebab rata-rata kebanyakannya saya jumpa minta maaf cakap lah, banyak yang kroni. Minta maaf cakap, kalau yang kata jenama tu je saja kan. Dia tak nak bercampur. Ada yang berminat macam itu Faiz. Ya betul. Jadi kita ni semua jentera-jentera besar, jadi bagi saya tak salah kalau kita bercampur kan. Dia baka ini ke, baka tu ke, jenama ni, jenama tu ke. Jadi kita boleh berkongsi pengalaman, betul kan? Kita berkongsi pengalaman. Okey, ini ragam dia kat mana, ni PL dia dekat mana. Okey, itu saja. Itu saja. Kalau macam awak jentera ERC, betul? Pak ERC RC Yamaha RC. Okey. Macam pengalaman awak lah dalam jentera RC ni. Lepas tu awak tiba-tiba awak minat pula dengan Broken Chain. So saya nak tahu pengalaman awak sepanjang awak baru masuk dalam Broken Chain ni. Apa experience ataupun pengalaman awak yang berlaku sepanjang awak dengan Broken Chain ni, yang awak betul-betul tertarik untuk diri awak lah. Boleh kongsikan dengan kita. Okey, sejujurnya ni adalah grup dan komuniti saya yang pertama. Jadi saya pun baru lagi menyertai lah, menceburkan diri lah dalam komuniti ni. Jadi pengalaman tu tak seberapa sangat. Jadi saya masih lagi belajar dan masih lagi orang kata menimba. Ya betul, menimba pengalaman daripada otak-otak yang ada lah. Ya betul. Tapi sekurang-kurangnya alhamdulillah lah Faiz, kita dalam ni otak-otak pun sporting, ya, betul. Bergaul betul. Sama kita. Lebih dari sporting bang. Lebih sporting betul. Lebih dari sporting. Okey Faiz, sebelum kita berpisah, siapa yang berminat nak join Broken Chain Brotherhood, kata-kata daripada Faiz. Okey, bagi viewer-viewer dekat luar sana, mana yang mempunyai jentera-jentera berkuasa tinggi dan ingin menyertai mana-mana komuniti, saya sangat digalakkanlah untuk join Broken Chain Brotherhood. Sebab hashtag dia kami tak select. Itu satu, kami tak kroni. Lagi satu, keukuhan dia tu yang saya sangat family dia. Brotherhood tu, dia masuk brotherhood tu ada masuk tersirat dan tersurat. Kalau nak tahu lebih lanjut, sila dialu-alukan untuk menyertai. DM saya di bio. Ya, presiden kita. Presiden Abang Afzal. Baik, macam pengalaman podcast ni kan, sebab nanti kita akan bincangkan lebih dalam lah
tentang orang kata Brotherhood Broken Chain ni. Salah satu player pertama kita akan panggil Faiz sendirilah. Apa InsyaAllah. pengalaman dia bang apa pengalaman Faiz, apa pengalaman kau dekat sini, macam mana kau punya motor jentera kau kalau ada problem, ada masalah, apa yang kita orang akan buat, komuniti kita apa yang bantu kau, yang kau rasa kau boleh grow up lagi lah dengan family kita ni. Ya, Ini betul. kita panggil family Broken Chain bang Family Broken Chain Brotherhood ni. Sebab lebih tu kepada pemotoran ni lebih kepada family lah. Oh yes, lebih pada family. So kalau korang nak tahu lebih lanjut bang, hashtag mantap oye. Kami tak select. Okay, jumpa coming soon. Don't forget share, subscribe dan like Broken Chain baru. Tekan loceng. Cik cik cik. Alright, bye bye. Assalamualaikum.